Assalamualaikum, saya bukan nak menjual ya, tapi nak kongsi pengalaman. Mana tahu boleh buka mata orang lain. Saya umur 62 tahun, kencing, manis darah tinggi, kolesterol, semua ada. 3 serangkai lah orang kata. Tapi saya tak ambil kisah sangat masa tu, ego. Sampai satu hari saya pengsan masa kat kebun. Anak saya bawa pergi hospital, pun cakap doktor, cakap cuti pakcik, nasib baik tak kena stroke. Masa tu saya tengok muka anak saya senyap je, dua-dua tekilan. Dari situ saya rasa saya dah terlalu abaikan kesihatan saya sendiri. Lepas tu saya mula ikut cakap doktor, makan ubat makanan jaga. Tapi satu benda, saya perasan badan saya macam lemah. Kaki selalu krem malam-malam, dada rasa berat bila naik tangga. Anak saya ada belikan saya suplemen ni, Natokinase, bagus untuk 3 serangkai. Doktor pun rekomen saya. Tapi ubat doktor tak boleh tinggal, dia cakap. Dah masuk 3 bulan saya amal, tak adalah terus lega. Tapi saya rasa beza, kaki dah tak krem, malam-malam kurang dah, nafas lebih teratur, pagi bangun rasa segar. Sekarang saya dah boleh turun mengebun balik. Tapi tak boleh kerja berat-berat sangat lah, tapi boleh buat kerja. Terima kasih Natokinase.